Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Yang bermaksud untuk menuntut ilmu itu adalah wajib atas tiap-tiap orang muslim. Soalnya, adakah semua ilmu? Bukan semua ilmu dah. Kita nak pergi ngaji semua ilmu, tak boleh juga, tak mampu. Jadi ulama bagi jenis ilmu ni kepada dua, ilmu fardu ain dengan ilmu fardu kifayah. Fardu ain contohnya ilmu ahkam as-salah, mayat, puasa, zakat, haji. Nah, hukum-hukum ilmu ini fardu ain. Tiap-tiap orang kena mengaji, kena belajar. Tak belajar nak mayat ke mana dah? Nak mayat ikut yang nak, tak boleh dah. Sebab Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Mayat seperti mana kamu tengok aku mayat. Kita nak ikut hadis. Sebab sahabat riwayat hadis, sahabat yang tengok Nabi mayat lagu mana, kita ikut dah. Kena belajar. Maksudnya kena belajar. Fardu kifayah tak apa, tak ada. Fardu kifayah, kalau seorang buat, jadi jatuh hukum wajib itu kepada orang lain. Seperti ilmu kedoktoran, jadi doktor, ilmu fizik, ilmu kanisak, ilmu itu fardu kifayah. Sebab seorang buat pun orang lain tak ada dosa lah, insya-Allah. Dari itu jangan hak fardu ain ni kita kena fokus. Buat molek, sebab ya fardu ain tiap orang tanggungjawab dia. Nak pergi buat ya tu buat tu. Tak boleh lah, kita kena belajar. Untuk ikut orang tak ada ngaji, tak boleh juga sebab ya fardu ain. Puasa ikut yang nak, tak boleh juga sebab kita nak pahala, nak amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Kena buat amalan itu bina atas ilmu, bina atas lagu ni kita nak satu perkara buat untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu tak ada turut lagu mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak. Adakah masuk akal? Tak masuk akal dah. Sebab contohnya kita nak beri hadiah kepada ibu kita. Ibu kita tu kena apa? Kena baik misalnya. Tapi nak beri hadiah kepada ibu kita, kita pergi beli, contohnya pergi beli sodak contohnya. Jadi tak betul hak dia nak. Kita nak buat untuk dia, tapi tak betul dengan hak dia nak, tak betul hak dia perintah, tak ada juga. Itu kita cari cara hak betul. Oleh tu baru jadi sah, jadi terima dah. InsyaAllah Ta'ala semoga semua amalan fardu ain kita ni cukup sempurna dah diterima oleh Allah Ta'ala, InsyaAllah Ta'ala.